Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada anda semua ya yang pada malam ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang baru saja tiba di pekarangan dan majlis Hari Raya Aidilfitri Mana X Rayams Community yang telah pun ditetapkan pada hari ini, pada hari Sabtu 19 April 2025 yang bertempat di Embun Resort Putrajaya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, ini adalah hari ini adalah hari yang sangat bermakna kepada Mana X Community, di mana hari ini Rayam membuat satu program sambutan Hari Raya Mana X yang pertama di Malaysia. Sungguh meriah dan kita dapat kehadiran ramai komuniti kita daripada seluruh Malaysia, dan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita di tempat di Putrajaya punya, di Embun Resort, Hari Raya Jemputan Mana X rumah terbuka hari ini. So salah satu komuniti kepada BKG. So kepada luar di luar di sana hari ini, so joinlah Rayam Mana X, sebab dia punya bonus dia besar. Dia punya kali ni memang dia punya kemuncian dia memang tinggi. So memang terbaik. Mana X boleh. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Okey, hai semua, apa khabar? Hello, So, kita hari ini untuk majlis raya yang brought to you by Mana X. Mana X. So kita ingat kita kena datang jauh, kita kena drive. Tengok 1 jam dari KL. Ya. Tetapi berbaloi lah datang sini, memang hebat. Kita nak berterima kasih kepada semua member-member Mana X and also management team, alright, dan juga semua yang datang hari ini. Terima kasih. Saya juga ada guest daripada India yang datang dari airport. Terus datang ke sini. So Mana X memang luar biasa. Okey. Ini bukan it is not the ending. Yep. This is the beginning. Alright. So thank you Mana X. Thank you, terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada seluruh keluarga BKG dan juga seluruh keluarga besar Mana X, yang mana hari ini sudi hadir meraihkan majlis Hari Raya bersama-sama. Jadi kita berjumpa lagi di next waktu akan datang, insya-Allah next week kita akan berjumpa di Phuket. Hai, salam sejahtera. Saya Elvin Rush. First saya nak ucapkan terima kasih kepada Rayam Community hari ini menganjurkan satu majlis yang saya katakan majlis berkesamaan, majlis berhari raya bersama dengan komuniti Rayam. Hari ini saya dapat lihat ramai komuniti Malay, Chinese, Indian pun hadir bersama. Yang saya rasa hari ini dalam Rayam Community kita nampak ada kebersamaan, kekuatan silaturahim, yang mana ini merupakan satu prinsip yang sangat penting dalam kita berlangkah untuk kejayaan yang nyata. Jadi saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada keluarga BKG atas Tuan, atas kejayaan Tuan Zairi dalam membawa satu grup yang besar ke dalam Rayam Community. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera daripada Elvin Rush. Thank you.